Lagu mana isteri yang salihah? Kalau suami dia suruh dia taat. Satu. Wa idza nazara ilaiha sarrathu. Yang kedua, isteri yang baik ini apabila suami tengok dia berasa sejuk saja hati suami itu. Dengan pakaian dia, dengan akhlak dia, dengan apa semua, suami berasa seronok, berasa tenang apabila melihat isteri yang salihah. Dua. Yang ketiga, Nabi kata, wa idza aqsama 'alaiha abarrathu. Apabila suami bersumpah ke depan dia, dia akan taat sumpah suami. Apa yang suami sumpah, dia akan taat sumpah suami itu. Contohnya, suami kata, kamu petang-petang dalam pukul 2, wallahi dalam pukul 4 petang, kena ada di rumah, dia taat. Dia ikut sumpah suami dia itu. Itu isteri yang salihah lah tu. Dan yang keempat, Nabi kata, wa idza ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih. Yang keempat, suami yang salihah apabila isteri yang salihah apabila suami dia tak ada di rumah, dia jaga diri dia, dia jaga harta suami dia. Itu suami isteri yang salihah. Inilah pemberian yang baik selepas bertakwa kepada Allah. Pemberian yang baik Allah bagi kepada seorang suami, seorang lelaki yang mukmin itu ialah isteri yang salihah. Nabi sebut isteri yang salihah itu ada 3 cirinya. Yang pertama, isteri yang salihah kalau suami suruh dia taat. Yang kedua, kalau suami tengok kat dia berasa tenang masuk dalam hati suami dia. Yang ketiga, apabila suami dia bersumpah dengan sesuatu, dia akan ikut sumpah suami dia. Dia tak langgar sumpah suami dia. Dan yang keempat, apabila suami tidak ada di rumah, dia jaga diri dia, dia jaga harta suami dia. Itulah perempuan yang salihah.